Assalamualaikum. Kita baru sampai di Coconut Farm di Lancang ni, kawasan Lancang. Jadi kita jalan-jalan tengok di Coconut Farm ada apa. Dekat Lancang ni ada satu tempat menarik untuk percutian keluarga. Di Coconut Farm ni tempat dia memang dalam ladang kelapa. Dekat sini ada aiskrim kelapa goreng. Kalau nak minum air kelapa memang boleh lah dekat sini sambil healing-healing. Fasiliti kat sini memang lengkap. Nak buat family day pun boleh dekat sini. Bilik penginapan dia pun memang selesa. Bilik dia bukan sahaja cantik, luas pula tu. Bilik air dia pun mozaik sampai ke atas. Ada banyak package bilik disediakan dekat sini. Kalau datang dengan keluarga dan kawan-kawan nak buat BBQ pun boleh dekat sini. Peralatan semua disediakan. Selain tu juga tempat ni memang banyak tempat-tempat menarik. Contohnya ada ladang anggur. Bolehlah ambil pengalaman untuk memetik anggur sendiri. Kalau nak buat mesyuarat pun boleh. Bilik mesyuarat dia memang cantik. Untuk anak-anak pula, di sini memang disediakan kolam mandi. Kolam mandi dia memang cantik dan selamat. Jadi bolehlah bawa anak-anak datang ke sini. Di bahagian ini pula ada banyak burung-burung. Untuk ayah-ayah kalau kaki mancing boleh memancing kat tasik belakang ni. Mudah kata di Coconut Farm ni macam-macam aktiviti boleh buat. Jadi bolehlah rancang untuk datang ke di Coconut Farm, rehat dan santai dekat sini. Moh kita.